bila banyak perumahan, sistem peparitan tak selaras dengan pembangunan. Faham tak? Bila bangunan maju, sistem peparitan pun nak kena lebih maju. Contohlah kalau dulu sistem peparitan ada 10. Itu dulu. Janji macam mana pun 10 tu memang jalan. Sekarang ni pembangunan banyak tapi masih lagi 10. Tak jalan deh. Tak boleh. Kena cerita juga macam tu. Sebab bila pembangunan naik banyak, orang makin ramai. Orang banyak makan guna jamban. Lepas tu pula hujan pula naik. So bila peparitan tu masih lagi maintain 10, macam mana dia nak pumpnya? Tak boleh. Dia kena lebih. Bila tak lebih kan, kau projek jalan, kau naikkan jalan, projek jalan, tapi sistem peparitan orang kata tak selaras kan. Tak boleh lah macam tu. So bila banjir, efek pada rakyat lah nanti yang kena. Ada setengah insurans tak cover tau kalau pasal-pasal punca-punca tentang alam sekitar ni. Itulah dia. Bila tak cover, habislah kereta, total loss lah. Rumah habislah. Jad, jom masak-masak dia. Kau pakar segala. Pakar ke Jad? I bukan cakap pasal pakar, segala pakar. Kita cakap secara, orang kata pun secara general. Adik Slim pun ni apa semua. Pandai betul saja ni. Ya, insurans kadang tak cover bencana. Insurans memang tak cover bencana. Tambah-tambah pula macam bencana alam semula jadi. Contoh kalau banjir ke, contohlah gempa bumi ke, apa lagi, dia ada. Sebab tu lah bila you nak sign satu kontrak insurans, tambah-tambah insurans tentang apa tu, melibatkan harta benda ataupun melibatkan tanah ataupun rumah. You kena baca kontrak tu. Kat situ dia ada term and syarat dia tu. Kat situ you kena baca very proper. Ada setengah insurans dia cover kalau apa berlakunya. Contoh kalau you beli rumah dekat area yang sangat berisiko. Contoh dekat Kelantan rumah you tahu rumah tu memang selalu berisiko hujan, selalu banjir apa semua. You kena ambil insurans yang cover. Kalau contohlah banjir, diorang akan cover you punya rumah. Kalau tidak, sia-sia you buat rumah berjuta-juta. Beli perabot berjuta-juta. Rupanya hujung tahun je you kena tukar balik perabot. Hujung tahun kena tukar lagi perabot. So, susah lah tu. Api tu panas je, ingat. Sambil-sambil dia cerita tu, perhatikan kejap saja. Licin gebus betul. Janganlah macam tu sis. Ayo. Ya, jap manjur banjir.